canvas. Yang ni untuk membantu anda buat penulisan. Sekarang kita jam berapa dah ni? Ya. Saya tunjuk pada anda. Ini pun antara benda yang anda mungkin kena pertimbangkan untuk guna selepas ini. Ini pengguna percuma boleh, cuma saya ni pakai, yang ni saya pakai yang berbayar, tapi pengguna percuma pun boleh. Untuk guna canvas ni, sama ada hidupkan canvas ni, atau kadang-kadang dia boleh secara automatik, tapi nak lebih selamat, anda activatekan canvas. Activatekan canvas. Canvas ni untuk membantu kita dalam penulisan. Kepada orang IT, termasuk membantu dalam coding. Katalah, please write an article, dalam bahasa Melayu pun boleh, about, katalah, about coffee. Patut anda tulis yang lebih tinggi lah kan. Saya nak tunjuk canvas tu. Dia akan create satu area. So dia tulis artikel tu. Okey. Anda boleh berinteract dengan artikel tu. Anda boleh berinteract dengan artikel. Please add apa ni? Extended introduction ke dan sebagainya. Anda boleh juga buat macam tu. Anda boleh masuk terus dalam ni. Sekejap. Oh sorry, artikel saya tak, dia tak habis lagi. Dia sedang buat artikel. Belum habis lagi buat artikel. Mungkin ada masalah internet saya ke, dia perlahan sikit. Saya offkan dahulu. Dia sudah generate lagi tu. Oh. Saya off dia. Saya buat semula lah. Ada masalah sedikit. Okey. Okey, sekarang ni dia sedang buat lagi. Dia sedang buat. Cuma saya nak sebut pada anda, dia menghasilkan satu kawasan ni. Okey, dah siap. Okey, dah siap. So, kita boleh interact terus dengan ni. Tengok, bila saya highlight tu, kita boleh ask ChatGPT, could you please change the title or give me could you please change the title. Anda beritahulah kalau anda ada idea title yang macam mana anda nak. Maksudnya kita interact terus pada dokumen tu. Atau apa kata ni? Okey, tadi dia tukar title tu. Okey, bila saya highlight tu, please enhance this introduction. So, apa beza dengan tanpa guna canvas? Kalau tak guna canvas, anda tak boleh interact bahagian-bahagian tertentu tu. Kan? Dia akan regenerate semula. Kalau anda nak buat supaya jadi panjang pun, anda boleh beritahu. Katalah, make the introduction to 3 paragraphs. Anda boleh buat. Atau 3 paragraph and focus towards something ke apa, anda boleh beritahu.
Itu satu cara anda interact dengan canvas, dia direct bagi pada anda. Yang kedua ni ada banyak tools yang ada sebelah ni. Ya. Cara nak dapat tools tu bila dia dalam canvas ni, dia ada ni. Ya. So tools yang pertama ni suggest edit. Kalau anda klik pada dia, dia akan go through artikel anda tu, dia akan beritahu bahagian mana yang dia nak cadang edit. Kalau saya, semua ni akan ambil masa sedikit ni. Saya klik pada situ, kan. Saya apply kan dia, maksud dia klik 2 kali lah. So dia akan analyze ni semua, dia akan suggest bahagian ni tambah apa, bahagian ni tambah apa, bahagian ni tambah apa. So kalau anda observe ni, tengok bahagian pertama ni, sorry. Dia sedang. Tadi dia, sepatutnya dia tunjuk apa yang dia suggest. Okey. Saya tak pasti. Sepatutnya dia akan tunjuk ni. Dia akan tunjuk apa yang dia cadang untuk kita edit. Kalau kita setuju, kita kata yes. Sepatutnya sini akan keluar. Tak apa dah, saya kena check kenapa. Ni dia ada suggestion ni, patutnya. Saya pergi pada yang lain. Tadi cadangan untuk edit. Yang ni cadangan kepanjangan anda. Kan? Bila anda klik, anda boleh tambah. Panjang jadi sekali ganda panjang atau pendek jadi sekali ganda pendek. Boleh tingkatkan kepanjangan atau boleh tingkatkan kependekan. Bila anda apply, ni saya jadikan pendek. Kalau anda jadikan panjang, dia bukan sekadar jadikan panjangnya, dia enhance kita punya penulisan tu. Maksudnya dia bukan sekadar filler, kan, tapi dia enhance penulisan kita. Ni saya pendekkan dia untuk jimatkan masa. Yang ketiga, reading level. Reading level ni anda nak tuju kepada siapa? Kalau anda naik ke atas asalnya untuk orang umum, orang awam. Kalau naik atas untuk high school, untuk pelajar universiti, kan, naik lagi untuk tadi untuk sekolah menengah, universiti, malah untuk peringkat postgraduate. Maksud dia bahasa, dia akan tingkatkan bahasa anda kepada lebih akademik lah. Kalau anda turun ke bawah, untuk sekolah rendah, sekolah menengah, sekolah rendah, sampai kepada tadika. Maksud dia akan ubah ayat-ayat tu supaya jadi ayat untuk pelajar tadika. Anda boleh ubah sesuai reading level. Pada siapa anda nak tujukan. Okey, tu satu lagi. Saya dah pilih pula. Bila terpilih dia akan ubah sesuai lah. Satu lagi finishing. Finishing ni terutama bila kita dah edit sana, edit sini. Jadi sebelum kita terima, kan, anda klik pada finishing. Finishing ni dia akan check balik ayat kita, connection antara ayat, sebab tadi kita edit sana, edit sini, kan. Dia akan buat dia akan dia panggil final polish. Dia tengok ayat, ejaan dan sebagainya. Yang last kali ni emoji lah untuk artikel-artikel yang tidak rasmi. Anda nak buat emoji untuk setiap ayat ke, setiap word ke, setiap section ke, setiap list ke, katalah setiap section. Bila apply, tapi ini anda mungkin tak guna sangatlah. Ini untuk ditambahin emoji. Okey, itu Canvas untuk membantu kita interaktif secara direct dengan penulisan atau dengan coding. Sekarang ni